Di depan sana macam ada asap yang sangat tebal dan saya pun tidak pasti apa yang sedang berlaku di sana. Kali kita pun sudah berjaya sampai di Elmina Lakeside Mall. Di overall, hello again, good afternoon dan selamat petang, and welcome back to my channel. Sekarang nih kita berada di area sekitar Elmina Lakeside Mall. Jadi seperti yang kamu semua sudah tahu, outdoor shopping mall nih baru juga dibuka pada tahun lepas, around bulan Ogos tahun 2024. Jadi yang ini merupakan video setakat bulan April tahun 2025. Jadi yang terbaru di sini sudah ada public transportation yang boleh membawa kamu daripada stasiun-stasiun MRT yang terdekat. Jadi mana-mana kamu yang mungkin ada rancangan untuk ke Elmina Lakeside Mall ni dengan menggunakan pengangkutan awam, kamu boleh tengok video ini. Dan baru-baru ini juga sudah ada banyak dilancarkan laluan-laluan perkhidmatan public transportation, DRT. Dan yang paling best tu ada satu laluan yang kamu boleh gunakan sebagai alternatif. Kalau kamu daripada Kuala Lumpur atau Putrajaya, kamu boleh ke salah satu stesen MRT yang terdekat untuk menggunakan perkhidmatan DRT tersebut. Jadi jangan lupa untuk tengok video ini sehingga tamat. Saya akan tunjukkan kepada kamu dia punya laluan dan step by step cara-cara untuk menggunakan perkhidmatan DRT tersebut. Train yang di hadapan saya ni, yang ini merupakan train MRT laluan Kajang, dan yang ini merupakan salah satu platform di Kuasa Central Station. Dan di sini ada macam-macam cara untuk ke Kuasa Central. Kalau kamu daripada Putrajaya atau Kuala Lumpur, kamu boleh tukar train di mana-mana stesen yang terdekat. Selepas itu kamu boleh ambil laluan yang saya sebut tadi untuk ke Kuasa Central. Dan in the future, penduduk Malaysia bakal menikmati perkhidmatan laluan train LRT3 yang terbaru. Di depan sana macam ada asap yang sangat tebal dan saya pun tidak pasti apa yang sedang berlaku di sana. Jadi sekarang ni kita berada di area kawasan perhentian bas entrance A Kuasa Central MRT Station. Jadi mana-mana kamu yang mahu menaiki perkhidmatan awam yang ada di Malaysia ni untuk ke shopping mall yang terbaru di kawasan City of Elmina, salah satu cara tu adalah menggunakan perkhidmatan MRT feeder bus yang ada di Kuasa Central Station. Jadi setakat bulan April tahun 2025, kalau kamu mahu
ke Subang Bestari, kena guna nombor laluan T802 ni. Dan sebenarnya everyone ada banyak lagi alternatif, tapi untuk video kali ini saya akan tunjukkan kamu laluan bus T802 ni, sebab destinasi kita ni untuk ke Subang Bestari. Mana-mana kamu yang mungkin jarang-jarang menaiki atau menggunakan perkhidmatan bas awam yang ada di Malaysia ni, beginilah dia punya suasana perjalanan semasa menaiki bas awam. Jadi kelebihan dengan menggunakan perkhidmatan bas awam ni, salah satunya tu kita boleh elakkan tersekat atau terstuck lama di traffic jam lah. Jadi yang ni merupakan salah satu tempat pick up kalau kamu mahu menggunakan perkhidmatan DRT untuk ke Elmina Lakeside Hall. Di sini merupakan kawasan university. Jadi saya rasa biasanya student-student yang belajar di sini ni, kalau dorang mahu lepak-lepak atau berhibur atau mencari tempat makan yang terdekat, di sini ada banyak kedai-kedai komersial. Memang sangat besar kampus university yang ada di sini. Tadi everyone kita berada di area sana. Jadi kalau kamu mau naik van DRT yang kamu sudah book, kamu mesti kena tunggu di area sini. Sekarang ni kita tengah menanti ketibaan DRT yang kita sudah book sebentar tadi. Okay, finally kebetulan van tersebut pun sudah tiba. Jadi beginilah rupa bentuk rapid on demand yang terbaru di Malaysia. Color kenderaan tersebut melambangkan warna Rapid KL, biru, putih dan merah. Beginilah everyone rupa di dalam van DRT Rapid on Demand KL yang terbaru ni. Overall bagi saya dia punya van memang sangat-sangat selesa. Air conditioner pun okey, tempat duduk ada lebih kurang dalam 9 ke 10 seats macam tu. Jadi macam mana mahu book van DRT ni? Jadi kalau kamu mahu menggunakan perkhidmatan ni di kawasan area City of Elmina, kamu kena download apps Mobi. Di sini cara untuk booking tu, first kamu select pick up location dan seterusnya kamu pilih location yang spesifik untuk drop off. Kalau sekarang saya mahu ke Elmina City, jadi seperti yang kamu boleh nampak, yang ini merupakan salah satu the cheapest sofa public transportation yang ada di Malaysia. Memang sangat-sangat mudah untuk book. Selepas sudah book, kita tunggu sahajalah sampai ada driver van DRT ni yang akan accept kamu punya booking.
Jadi perjalanan daripada Health University ke Elmina Lakeside Mall tidaklah berapa jauh. Ambil masa kalau berjalan lancar, kurang traffic jam, dalam masa 15 ke 10 minit macam tu sajalah. Okay, finally kita pun sudah berjaya sampai di Elmina Lakeside Mall. Jadi overall saya rasa perkhidmatan DRT ini merupakan perkhidmatan pengangkutan awam yang paling selesa dan sangat bagus di Malaysia. Elmina Lakeside Mall ni merupakan salah satu shopping mall yang paling unik di Malaysia. Jadi kamu boleh nampak sendiri, kurang daripada 1 tahun sudah ada banyak perubahan yang kamu boleh nampak di sini. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini pun sudah semakin menghijau. Biasanya di sini dia punya kawasan parking ni selalu penuh. Kedai-kedai yang ada di sini pun kebanyakannya pun sudah buka. Jadi mana-mana kamu yang masih belum pernah ke sini, jangan kamu melepaskan peluang untuk ke sini. Yang ini merupakan salah satu tempat yang wajib untuk kamu visit kalau ke Elmina Lakeside Mall. Okay everyone, tadi pun saya sudah bawa kamu round-round sekejap di Elmina Lakeside Mall. Jadi salah satu alternatif tu kamu boleh ikut laluan bas 772. Yang ni kamu boleh naik daripada MRT, LRT Station Pasar Seni. Jadi setelah kamu sudah tiba di hentian bas di section U55 ni, daripada sini kamu boleh gunakan perkhidmatan DRT itu untuk ke Elmina Lakeside Mall.